Ini sebab kenapa harga emas makin lama makin mahal. Ada beberapa faktor kenaikan harga emas yang saya nak kongsikan pada hari ini. Yang pertama, bila kos barang dan juga perkhidmatan naik, nilai mata wang pun akan menurun. Emas sering dianggap sebagai penyimpan nilai, maka permintaan terhadap emas akan naik. Yang kedua, tuan-puan, harga emas bergerak selaras dengan nilai mata wang dolar Amerika Syarikat. Bila dolar melemah, emas akan menjadi lebih mahal untuk pembeli luar negara. Permintaan akan meningkat, harga pun terus akan naik. Yang ketiga, ketidakstabilan ekonomi dan geopolitik turut memberi kesan kepada naik turun harga emas. Dalam situasi ini, pelabur akan cari aset selamat seperti emas. Kesimpulannya, naik turun harga emas bergantung pada permintaan terhadap emas di seluruh dunia. Bila orang lebih yakin dengan keadaan ekonomi, maka mereka akan beli lebih banyak emas untuk melindungi kekayaan. Pesan pakar kewangan, setiap orang perlu simpan sekurang-kurangnya 10 hingga 20% daripada kekayaan dalam bentuk emas sebagai pelindung kekayaan. Tuan-tuan yang dapatkan bimbingan macam mana kita nak mulakan simpanan emas yang dapat melindungi kekayaan kita, insyaAllah anda boleh isi saja borang di bawah, saya akan bimbing anda sebaik-baiknya. Ingat, jangan penuh kaya baru simpan, simpan sampai kita kaya.